from behind and ask you what your interest. Ambil speaker ni sebab dia murah dan cantik. Design transparent dia bukan main ranggi lagi, geng. Warna hijau dia bukan main garang lagi, sebatu boleh nampak. Saiz dia besar lebih kurang satu tapak tangan macam ni. Nak cas dia pun senang, Type C cocok dekat sini. Wah, set lampu tom yum ni kita boleh pilih untuk tukarkan. Tekan je dekat button setting ni, nanti cahaya akan bertukar-tukar jenis. Aku beli dia ni sebab aku nak design dia. Contohlah layout aku kat belah sini, bukan main gelap je semua benda. Bila ada satu benda warna hijau, kita letakkan, jadilah ada hiasan. Design tu dah mula pop. Bentuk dia ni pun kira unik juga, bentuk segitiga kan. Kalau tak biasanya speaker petak macam tu. Nama pun speaker, kalau tak test bunyi macam mana? Sekarang kita connectkan dia dulu. You know I'm mobbing with the D.O. Double G. Straight off the fucking. Bunyi dia bagi aku tidaklah terlalu cemerlang kalau dibandingkan dengan speaker lain. Tapi sebab harga dia murah, bentuk dia cantik dan bunyi dia kira okey. Bentuk kau dah cantik tapi sayang, kita tak tahu berapa lama kau boleh bertahan. Andai benar 500 mAh bagai yang dicerita, mungkin boleh pergi 1 hingga 2 jam pada kondisi bunyi yang biasa-biasa.